Syarim satu ni soalannya. Dia kata, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam gitu. Betul ke ada lesen F3? Formula 3 Formula 3. Satu waktu dululah, sebab saya dapat miliki ni di waktu sekolah kat England dulu. Okay. Di Silverstone Circuit lah. Silverstone Circuit. Dan kepantasan saya memandu di sana adalah 300 km per hour lah. Wow. Di dalam litar menggunakan all campus. Itu maksimum 300 ya? 300 di dalam litar. Di dalam litar. Batu straight. Single seat center Ford all campus yang mempunyai horsepower 300 horsepower. Horsepower dengan cc dia 2000 cc upgrade untuk kereta tu. Masih ada lagi lah gambar dan sijil tu, masih ada lagi lah. Lesen tu tak diperbarui lah. Habis lah. Diperbarui. Dan kalau di dalam negara ni, dengan negara kita ni, lebih daripada tu lah. Sewaktu berkuasa dulu lah, sewaktu ujian lah. Sekarang dia dah. Okay. Faham. Okay. Nanti kalau ada soalan lagi, kita kembali untuk anda yang ada kemusykilan nak tanya lagi mengenai kenderaan. Betul juga soalan-soalan. Kadang-kadang kita asyik tanya pasal enjin tu body pun nak kena jaga. Betul lah, pandang cantik baru happy. Tapi Datuk kata dulu panas-panas jangan jangan cuci. Kalau waktu panas-panas kita jangan cuci kereta. Okey, jom kita layan.